Okey, salam semua dan salam sejahtera. Saya dari F1 Performance. Okey, kita ada masuk video Azia baru Azia baru CVT ni, transmisi CVT. Oh, ini asal dia drum Asal dia brake drum. Macam ni brake drum okay. asal. Okey. Brake shoe. Brake shoe. Tengok habuk walaupun kereta baru dah berhabuk dah Ya. Apa kebaikan? Sekarang owner ni nak upgrade ke sini. Jom, kita dah siap pasang sebelah sini. Saya tunjukkan hasil. Jangan dapatkan macam ni. Jangan dapatkan macam ni. Kali ni kita tak perlu kita akan boleh buat kemas sebab kita sudah ada bracket semua untuk handbrake, kabel semua sudah ada. Kita boleh buat kemas. Tak perlu kita welding sini, tak perlu kita ikat sini, tak perlu. Tak ada lagi kerja macam tu. Kita akan buat dengan rapi. Dan juga jom. Untuk bushing juga. Untuk bushing. Dia tukar bushing juga tukar juga. Rubber wing impact racing boost bang. Kita buat untuk belakang. Yang ni memang dah ramai bang. Sekarang ni orang cari viral dah bang. Nampak semua pun sebab wing impact racing boost, wing impact racing boost. Feedback customer bagus. Feedback customer semua bagus. Alhamdulillah. Bagus dan juga handling itu ketepatan memang. Kita bukan cakap secara mulut. Kebuktian daripada customer. Ada. Jom kita pergi depan. Bila dah upgrade nampak cantik lah bang. Satu memang cantik. Dan juga keselamatan itu. Keselamatan. Kita mau ada. Ini dia punya asal single asal port asal dia satu piston je piston saja kecil Lepas tu dia nak pasang ni Okey. AP Racing ni. Okey, 4 port 1 2 3 4. 4 piston. So depan dia perbandingan dia tengok. Perbandingan dia. Cantik bang. Ya betul. Cantik lagi padu Lagi padu. Lepas tu tadi pun dia ada hantar buat rem juga cat warna kuning. Dia nak buat warna kuning. Nanti kita akan tunjukkan hasil selepas siap. Kami akan lagi buat video lagi. Jangan risau. Siapa yang pengguna Azia Mawi baru nak dapatkan brake begini, tak perlu tunggu lagi. Datang terus saja. Walk in terus ke F1 Performance. Ataupun boleh call saya 04613839. Yang tu pun sana pun ada MyV juga bang. MyV SE jom. Okey, jom. Banyaklah sini bang. Ni yang ni tukar boost. Yang tukar boost aset, tukar lawaan, tukar minyak hitam. Buat elemen, check elemen, check bunyi. Okey. MyV SE icon MyV SE icon. Asal dia kecil. Kecil ya bang. Kecil. Lagi dia dah kuat makan dah makan kuat. Okey. Ni asal kaliper. Brake kaliper single. Satu piston saja. Single masuk port. 2 piston. Sekarang dia dah upgrade ke twin port. Masuk twin port. 1 2 masuk twin port. Disc pula 11 inci. 11 inci. Dengan corak. Ada corak lagi. Ini memang cengkamlah turun bukit padu. Memang betul lah memang bang. Padu dia. Dia memang akan terasa. Sebab apa? Kebezaan daripada dia cengkaman. Lagi senang saya cakap gigit. Bila piston tergigit disc rotor, dia tekan brake, tekan cengkam. Ini tekan sedikit aja dah tengok. Lagi customer nak upgrade servo booster. Double layer pun boleh. Pun boleh. Kita ada double layer. Honda CVFD sana dia pasang Brembo bang ini Brembo tengok. Dan dia dah pasang lama dengan kita, tapi sekarang hari ni dia datang lagi untuk service adjustable. Dan yang nak pasang Brembo pun ada bang Brembo ori semua sudah ada. 18Z Project U ada lagi Saya cakap Project U bang. Project U dah ada. Project U lagi padu. Project MU. Okey. Cantik. Ini pun dah ada. Bang, minyak hitam promosi saya tengok banyak ni bang. Promosi minyak kita ada Petronas, kita ada Mercedes, Mitsubishi, Motul, Lucky Moly, Manol, Pro X1 Ramai yang tak tahu Pro X1 kurang. Untuk pengguna 4x4 boleh dapat ini. 7 liter. 7 liter dan Idemitsu kita dah ada fully synthetic, fully mineral.
dan semi sintetik. Okey. Dan juga kita ada brake kaliper sekarang yang orang nak upgrade. Sempena raya kita dah turunkan banyak stok Okey. Set baru. Set baru Potong saga. Kita bagi 1,400 saja. 1,400 saja siap pasang Siap pasang. Okey, pesona pun sama Wira. Yang ada lubang, ada corak, 1,400 siap brake pad Ini baru twin semua. twin pot. Di sini banyak semua twin pot dengan single pot ada. Single pot pun ada. Ada Tengoklah pilih mana satu. Boleh Rotor pilih mana daripada satu. 300mm, 282 semua ada. Okey, bukan kita ada set baru saja ya. Kita pun ada set second hand dari refurbish Oh. pun ada siap dengan bunga Jun Bunga Jun, bunga Brembo. Dan juga kita ada banyak stok lagi. Banyak set lagi. Kita ada banyak stok lagi. Di sini kita dah buat stok banyak. Sana ada stok, sebelah sana ada stok, sebelah sini ada stok. Betul-betul banyaklah brake kat sini. Lagi kita nak ambil stok lagi. Lepas raya ni lagi padu. Lagi padu. Lepas raya ni lagi padu. Kita dah ada satu barang. Sekarang tak nak bagi tahu. Sekarang sebab kita tengah kaji barang itu. Nanti dah dapat boleh dah dapat tahu boleh pasang. Kita akan buat video satu lagi. Oh, bang, ada customer nak tanya wing impact racing boost tu apa bang? Yang macam Mavic ni tukar. Okey. Yang kereta ini banyak ni tukar ni. Pakai wing impact selalu racing boost. saya tunjuk bandingan kepada barang yang tak ada pasang kan. Betul. Ini saya tunjuk Yang ni barang yang dah kereta siap pasang dengan dah wing siap impact. pasang. Okey, ini kita punya wing impact full Wing rubber. impact full rubber untuk cleaser full Kelisa, set kendari semua kita ada. Semua ada untuk Ini dah siap pasang full rubber walaupun warna dia berlainan. Kualiti dan warna wing impact tu sama. Cantik. Ya. Jom. Okey, yang orang nak tahu wing impact tu apa bang? Wing impact tu. Wing impact adalah sejenis boost rupanya. Sejenis boost rupa dia, tapi dia bukan kegunakan dengan material PU ke ataupun Teflon, bukan. tak ada. Dia sejenis getah fleksibel. Nampak? Nampak. Dia main ya, dia bukan tak main. Kalau ini dia tekan main, ini Keras keras. sikit ada PU. PU. Untuk Toyota pun kita ada Vios NCP 150. Okey. Ini dia punya asal OEM Kita tengok dia punya bandingan lah. Bandingan dia Toyota Vios 1, 2, 3. Oh, yang asal dia gerak lagi banyak Okey, lagi satu kali Lagi satu kali. 1, 2, 3. Oh. Ini permainan dia banyak. Ini permainan dia sikit. Tapi dia padu. Jangan risau. Wing impact ni. Ini wing impact racing boost Japan quality, ketepatan 100% semasa membelok ataupun handling. Okey. Alamat, nombor telefon Semua ada sini. Boleh datang terus. Tak perlu booking walk-in terus saja. Tak perlu booking. Sempena raya ni kita tak bercuti tak ada tutup lah. Tak tutup. Kita tak akan tutup. beroperasi Macam biasa. penuh. Boleh call saya 04 600 38 39 ataupun pejabat ataupun ini pun boleh. Mani, Dipen, Katijah. Okey. Brembo pun ada juga bang. Brembo sini pun ada Brembo set baru. Penuh kiri, kanan, depan, belakang semua ada Brembo 18Z. 18Z kita ada. Bang. Jadi yang mana pasang brake kat sini tak perlu risau. Sebab dia kita jangan dengar cerita yang mengarut, datang ke sini balik. Kan? Sebab apa? Kita pasang brake di sini. Jika ada bermasalah, kita akan settle, kita akan clearkan masalah itu dengan cepat dan juga jika barang ini problem, saya sekali ganti seketul. Tu baru betul bang. Saya tak buat ini saja, saya ganti seketul. Nak ambil. Faham. Sebab apa? Kepuasan anda kami utamakan. Itu. Jangan tak perlu risau apa-apa. Tak perlu risau apa-apa. Itu biasa. Kadang-kadang orang ada yang orang yang akan komen. Biasalah tu, kita manusia memang. Okey. Tak perlu risau, apa-apa boleh datang ke FR Performance, tak perlu booking, walk-in sahaja. Sekian, terima kasih.